Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin buat sedikit pembentangan sebab ada beberapa rakan saya ini di Sarawak nih, dia ingin mengetahui diperinci sedikit. Jadi saya pun tidak boleh pergi Sarawak dan saya terpaksa menggunakan video. Jadi siapa yang melihat video ini boleh viralkan dengan rakan-rakan. Saya akan buat pembentangan di sini secara online. Kita boleh viralkan. Okey. First kali, pengenalan kepada Mila Luka. Jadi Mila Luka ni adalah sebuah syarikat masyarakat yang lebih mementingkan kesihatan dan keistimewaan ahli-ahli dia. Yang paling best sekali pasal Mila Luka ni, dia bukan pasal barang. Barang dia memang best. Tapi yang paling best pasal dia sudah banyak mengeluarkan ahli-ahlinya daripada belenggu berhutang yang tidak henti-henti dari tahun ke tahun. Jadi Mila Luka ni apa yang bestnya, dia bukan jual barang. Nanti saya akan terangkan kenapa dia bukan jual barang. Dan dia paling best sekali, apa yang kita lihat di sini, dia ada 4 yang paling penting lah dalam kehidupan kita ni, iaitu fizikal, kehidupan lebih lama, lebih sihat, lebih ceria. Kalau kita tidak sihat, macam mana kita mau cari duit? Jadi selain daripada itu, selepas tu kita buat dia membantu kita untuk bebas hutang, jaminan. Tapi memang best ni bebas hutang ni sekiranya kita sampai satu tahap tu, iaitu kalau tidak silap director kanan, senior director, dia akan bayar hutang kita di bank semua. Paling kecil 150, yang lain dia bayar hutang dan dapat pasif bulan-bulan daripada company, bergantung kepada berapa jumlah orang di bawah kita. Jadi selain daripada itu, dia pribadi mencapai keseimbangan, kebahagiaan, ketenangan hidup memanglah sudah sihat. Kita sudah ada sudah bayar hutang, senang hati, tidur pun senyum, tidur ada senyum. Jadi selain daripada itu, selepas kita menggunakan barang-barang Mila Luka ni, sebenarnya barang-barang itu menggunakan keadaan pH yang normal walaupun sudah digunakan. Contohnya seperti bahan pencuci kain seperti Mila Power 6 times concentrate, itu lebih pekat 6 kali bila kita gunakan sabun cuci itu. Selepas sabun cuci itu sudah keluar pun daripada kita punya washing machine tu, dia punya pH tetap sama, tidak ada lebih alkali, tidak ada terlebih asid. Itu yang dimaksudkan dengan persekitaran. Jadi ini adalah antara Mila Luka punya ini yang company itu miliki. Itu dia sudah ada 1.2 bilion. Company kuku lah. Company kuku, lebih 350 barang dia yang kita beli. Barang rumah, kosmetik, semua ada. Kosmetik, medicine cabinet, household, pembersihan. Kepada yang ahli sudah tengok tu, boleh terangkanlah dengan diorang barang-barang yang ada di dalam, ataupun boleh kasih tunjuk sedikit macam mana barang-barang di dalam tu, dalam membership tu, dalam product store, dalam membership business center dia memang power. Okey, sebuah syarikat yang berbeza, memang berbeza sebab kalau tradisional macam keadaan tradisional daripada kilang kepada orang tengah dan terus kepada pemarket lah, ataupun pemarket, kita membeli pemarket, sebenarnya harganya sudah naik. Jadi sekiranya kita melalui Mila Luka, maknanya kita direct pergi kilang. Kita direct ke kilang untuk membuat pembelian barangan terus, dan barang dihantar menggunakan courier service. Kalau di Sandakan atau di Sabun dia menggunakan Citylink. Kalau di negeri-negeri lain mungkin Citylink juga. Diorang ni sudah kontaknya dengan Citylink ni. Jadi barang-barang dia mengandungi EcoSense. EcoSense ni barang-barang pembersihan dia semua mengandungi bahan-bahan organik yang tidak berbahaya langsung. Sebab saya sudah guna, saya ini pengguna EcoSense ni. Medicine cabinet ni saya ada tu, dia punya lotion tu, Renew lotion tu memang power. Kalau kita gunakan Renew lotion tu, kita ambil yang muka tu warna biru tu untuk mencek dia berminyak atau tidak minyak. Cuba ambil lotion lain, taruh, ambil Renew punya lotion tu, taruh, tidak berminyak, minyak dia tu masuk ke dalam kulit. Cuba try lah. Kalau yang bath and body ni, ini semua sabun-sabun mandi, sabun cuci. Kalau sabun cuci tangan dia tu, ada satu hand wash dia tu, hand wash, Mila Luka hand wash botanical dia tu. Dia ada dua jenis, satu mint, satu coconut. Dia memang wangi, coconut tu macam mau makan saya. Sebab dia rasa-rasa kelapa. Kadang-kadang saya pakai bikin sabun mandi juga, sebab sedap bau dia. Sama dia antibakterial lah.
Itu sabun hand wash. Selain daripada itu, ini yang best pasal Melaleuca ni. Barang-barang ni bukan jadi satu function. Contohnya barang dia ni, apabila kita gunakan barang ni, dia boleh digunakan untuk tujuan yang lain. Contohnya kalau macam yang stand remover tu, nanti saya akan tunjukkan lah stand remover tu. Solumil dipanggil. Solumil tu dia stand remover. Apa-apa yang baju di ink tu boleh dihilangkan. Sekejap saya hilang kalau pakai stand remover tu. Tapi stand remover tu, Solumil tu boleh digunakan untuk mengurangkan sakit batuk dan demam. Bayangkan tu, dia boleh digunakan tu sebab dia organik, kita boleh guna untuk lain. Kalau dia punya ini tu hand wash tadi tu yang saya cakap hand wash botanical tu, dia boleh digunakan untuk menghilangkan grease. Grease. Dia sebenarnya cuci tangan, tapi kalau ada grease di baju yang macam berminyak, taruhlah memang hilang tu. Tidak berminyak. Kalau sabun cuci pinggan dia tu, sabun cuci pinggan dia 500 pinggan. Saya punya sabun cuci 1 bulan lebih sudah. Biasanya minggu-minggu saya beli sudah tu. Sabun cuci piring. Sabun cuci pinggan lah. Selain daripada itu dia banyak barang-barang organik yang best lah. Ada beberapa video saya tunjukkan ataupun kita boleh cek di YouTube barang-barang Melaleuca. Dia orang buat demo tu hebat-hebat semua. Sebab kelebihan barang-barang Melaleuca. Type shot Melaleuca demo product. Kalau si Bella ni, ni kosmetik ni, ni kosmetik. Kalau kosmetik ni, saya kurang arif sikit pasal kosmetik ni sebab saya bukan pengguna kosmetik. Tapi kalau dibandingkan dengan serum yang digunakan tu, taruh dalam satu sudu lah. Dalam satu sudu serum tu, kita bakar di bawah. Selain daripada serum Melaleuca ni, dia akan berapi. Maknanya dia ada merkuri di dalam tu. Merkuri ni sebenarnya tidak baik untuk muka, boleh membakar tu muka di belakang hari lah. Tapi kalau si Bella ni disebabkan bahan-bahan organik, kalau kita bakar dia tidak ada terbakar, so tidak mengandungi merkuri. Jadi Vitality Life ni dia vitamin nutrition lah, semua diet, kopi dia ada, dia ada Provex. Saya suka ni Provex ni, boleh dia melancarkan peredaran darah dan mengurangkan kolesterol secara semula jadi. Inilah dia. Secara semula jadi sebab Provex ni dia mengandungi benih anggur ekstrak yang digunakan untuk membantu meredakan dan mengubati sakit dalam tubuh kita. Contohnya kalau kita migrain, itu paling berkesan kalau kita makan Provex. Kalau Provex ni dicampur dengan omega 3, kolesterol dalam darah tu akan hilang secara semula jadi. Dia singkirkan pelan-pelan, dia hilang. Kalau dia punya Fiberwise tu kalau taruh minyak dalam satu gelas tu minyak, taruh Fiberwise, secara pantasnya akan jatuh tu ini. Secara pantasnya akan jatuh tu minyak tu. Maknanya bila kita minum, kita makan berminyak ni. Maknanya kita akan buang air, keluarlah minyak sekali dengan buang air gitu tu. Itu yang best lah. Pasal Fiberwise ni dia banyak barang dah. Dia memang best dia punya barang ni. Tapi sayanglah sebab barang ni bukan dijual. Barang ni kita beli sendiri. Ini EcoSense. Inilah kelebihan EcoSense ni. Peluntur klorin. Dia pun saya ambil satu klorin. Yang klorin di pasaran. Kalau kita tengok di sini. Ini peluntur klorin ni. Kita ambil klorin di pasaran. Saya taruh pakai klorin ni Melaleuca ni. Taruhlah rambut sana. Sampai hancur tu rambut kalau di klorin yang luar. Tapi yang klorin Melaleuca tidak hancur langsung pun. Sama saja. Tapi function sama. Dan kuat. Itu yang bestnya. Inilah kandungan yang bersih, rumah yang bersih disebabkan bahan-bahan organik. Sebab dia ada antibakterial. Kalau yang macam Soligat tu, dia boleh influenza A tu dia hapuskan dalam masa beberapa minit. Kalau yang ada lagi satu tu, saya pun lupa atau apa tu, rhinovirus. Itu pun sama, rhinovirus. Mari kita fikir dari sudut penjimatannya. Satu ini, sabun cuci Mela Power ni, sabun cuci ni, dia 6 kali kepekatan. Dia menggunakan hanya 15 ml untuk 7 kilo baju. Jadi, satu botol Mela Power ni, Exit ni, dia sama dengan Dynamo tu, yang 3 botol. 3 botol Dynamo itu RM81 lah. Tapi bila saya cek di baru-baru ni, top, jenama top ni, saya cek jenama top dia lebih kurang RM22.5. RM22.5. Jadi kalau 3 pun 246, lebih kurang RM67 lah. Pun RM67. Dia masih murah lagi. Saya ni memang suka tengok-tengok ni, kalau betul ke dia murah ni. Dia sama dengan 3. Maknanya kalau jenama top tu kasih 3 lah. 3 66 lebih lah.
Jadi masih juga murah Mila Power. Kalau tap and tile ni, kalau kita tengok tap and tile ni, dia membersihkan tandas. Kalau kita sembur, tandas tu dia terus bubuih tu. Pakai tangan sih, tidak akan gatal punya. Tidak payah lagi sabun cuci lantai, Clorox tu apakah lantai, tidak payah. Kita guna yang ini, dia lebih jimat. Nah, tengoklah. Dia boleh satu botol begini, dia sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 botol boleh pakai. Sebab dia bila dituang ke dalam sini ni, dia sikit sih ada tu dia punya sukatan dia, lepas tu isi air penuh. Begitu saja. Dia jimat. Tengoklah kalau diikut perbandingan. Maknanya kita beli macam kita beli bak sekali. Itu murah lah terus. Inilah ni. Bila kita beli bak, ini murah lah. Okey, ini pasal analah. Dia lebih nilai berbanding jenama di farmasi. Begitu dengan yang medicine cabinet ni, dia macam-macam. Dia ada Colgate, dia ada obat gigi, dia ada berus gigi, dia ada lotion, dia ada tu obat batuk tu gula-gula tu. Kalau kita ambil Hex kah ataupun obat tu lain, taruh dalam air putih yang taruhkan dengan pH indicator tu, warna kuning tu. Dan kita gunakan buat batuk ni, obat batuk dalam bentuk gula-gula. Gunakan Melaleuca punya ni. Kita taruh di dalam counteract dipanggil tu. Yang pH indicator tu jadi putih. Maknanya dia bersihkan, dia menggunakan vitamin C untuk bersihkan kerongkong kita. Bila ini kita batuk. Okey, ini yang paling best lah. Ni Melaleuca oil ni mesti ada lah dalam. Kalau kita join ni, kita mesti beli Melaleuca ni. Dia boleh mengubati sakit, best. Kalau macam ada luka-luka ke tu, sekejap saja baik. Kalau operation, dia ada satu guna tu. Melaleuca juga, tapi dia ada satu lain sedikit. Dia menggunakan tree, Melaleuca tree, apakah. Saya cek dalam membership. Dalam video sebelum ni pun saya ada buat tu dalam membership. Ini dia. Ini lotion ni memang best. Kepada yang gatal di badan ataupun eczema tu, gunakan ni. Dia ada beberapa prosedur dia. Dia menggunakan sabun, dia ada sabun. Lepas sabun dia ada gunakan hand wash botanical tu, sapu dia, gunakan sabun tu, mandi, lepas tu gunakan Reno lotion ni. Dia akan kulit tidak akan kering. Dia akan mengubati dia. Saya ada beberapa testimonial yang betul-betul berkesan. Hilang tu eczema. Memang hilang eczema. Kalau kita tengok di sini terbukti menjadi kulit kering, lebih lembut, licin dan sihat dalam masa 24 jam. Memang betul. Ini bukan iklan semata-mata sebab saya sudah guna. Saya sebagai pengguna Melaleuca. Okey, ini pasal rambut ni. Sebenarnya saya belum pakai shampoo ni. Shampoo masih ada lagi. Jadi shampoo ni, habis shampoo ni saya pakai ini. Saya mau cuba macam mana shampoo apa ni? Afinia ni. Dia untuk lelaki pun ada, untuk perempuan dandy. Boleh tengoklah. Ni saya buat pematangan cepat. Ini saya bela. Ini saya pun ada shampoo ni dan ada serum ni saya gunakan. Isteri saya gunakan. Sekarang saya tengok dia pun makin lama makin hebat pula ni dengan saya ni. Jadi itulah. Kita tengok Sri Mewah si Bella ni 28 hari menakjubkan lah. Sebenarnya saya kurang mahir dalam si Bella ni. Tapi oligo. Okey, ini vitamin nutrition dia. Kebanyakannya nutrition ataupun susu, diorang sudah letakkan kepada pengkaji-pengkaji vitamin ni sudah letakkan oligo ni. Oligo ni dia adalah menyimpan nutrien dalam kandungan dia tu supaya tidak lari. Sampai masuk ke dalam perut kita, dihisap oleh badan kita untuk menggunakan nutrien itu. Itulah oligo digunakan. Seperti sistem alam sebenarnya. Dia menggunakan fungsi seperti alam sebenarnya. Dia oligo menggabungkan mineral dan protein. Inilah semua hasil terbukti. Dia punya fungsi lebih kurang begitu. Dia menggunakan oligo dia. Kalau Provex tu, kalau omega 3 tu memang sangat bagus lah. Kalau omega 3 mana-mana pun bagus. Tapi untuk Melaleuca ni dia ada menggunakan omega 3, dia ada dua jenis. Satu deep water tu, dalam air dalam air isi ikan tu. Dia ada water dalam membership ada baru. Kalau untuk 30 hari bulan ni dia ada promotion tu untuk Phytomega tu. Phytomega tu lebih kurang omega 3 tapi dia ada vitamin C, dia komplit lah. Dia apa ni melancarkan kardiovaskular kita, iaitu salur darah secara sebenarnya jadi. Okey, macam profesor pula. Ni lah peneraju kesihatan jantung sebenarnya dia. Ini lah Provex, Phytomega, Fiberwise. Ini yang dikeluarkan minyak sekali. Ini Phytomega ni. Menggunakan LDL. Ini secara sebenarnya jadi. Dia macam ubat kita makan.
dia memang untuk meluaskan, kadang ubat dia mengeluaskan saluran darah tu, tapi untuk menghilangkan apa